Kita tidak boleh menutup mata terhadap nasib penereh getah yang menjadi tulang belakang ekonomi luar bandar. Masalah mereka hari ini bukan kerana kurang usaha, tetapi disebabkan tekanan harga yang tidak menentu dan faktor cuaca. Realitinya dalam setahun mereka hanya mampu menoreh sekitar 2 hingga 4 bulan. 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan saja yang Mak Speaker boleh menoreh. Tetapi pendapatan itu yang perlu menampung kehidupan sepanjang tahun. Ini jelas satu keadaan yang tidak mampan. Jika dibandingkan dengan Thailand, mereka lebih ke hadapan dari segi penggunaan teknologi. Kita ada lembaga getah Malaysia dan RISDA. Tetapi manfaat pemodenan masih belum dirasai sepenuhnya oleh penoreh. Sebab tu yang Mak Speaker, saya nak syorkan kepada MMK. Pada masa akan datang, saya nak minta satu surat jemputan khas kepada RISDA dan juga LGM. Kena ada di sini. Saya nak menyuarakan nasib penoreh getah dan juga pekebun. Jadi pihak Sukan Menanti pun, Hobi Sukan Menanti pun, dia ada juga. Ada kepandaian di segi sawah. Tetapi di segi getah dengan sawit, saya kata dia kurang sikit. Kalau ada LGM, minta maaf, bukan kurang, dia tak apa ada pengalaman. Jadi kalau ada LGM dekat sini, dah banyak kali Tuan Speaker, Muhammad Speaker, saya nak minta kalau boleh jemput ada di sini. Kami bukan nak bahas, bukan kami nak marah pun. Kami nak suara supaya dia catik dan bawa balik ke LGM dan juga RISDA. Yang mana hari ini saya setuju dengan Yang Muhammad Jitra. Banyak kali duk bagi sokongan kat saya. Dia juga anak penoreh. Saya rasa satu benda yang amat perlu. Kerana saya tak tekan lagi IPG, PATG. Daripada DRC dan juga KGK, KGB saya tak tekan. Kalau saya tekan pun LGM tak ada. Macam mana dia nak catik? Sebab tu hari ini saya tekan sungguh-sungguh MMK kali akan datang minta tolong jemput LGM dan juga RISDA. Ada di depan ni. Kami nak kongsi dan juga kami nak luah. Bukan nak marah, bukan nak berhujah. Tak, kita nak bagi pandangan untuk kebaikan bersama. Jadi justru itu, dalam masa yang sama, isu ketirisan harga akibat ketidakjelasan kandungan getah kering juga perlu diberi perhatian serius kerana ia menjejaskan pendapatan sebenar. Harga tinggi, SMR 20 tinggi, tapi penoreh di kampung, penoreh pekebun di kampung dapat harga yang rendah. Harga di ladang dan juga harga SMR tak sama. Sebab itulah pengiraan isu-isu harga getah ni perlu dibangkitkan juga. Kerana, Yang Mak Speaker, keseluruhan penduduk di dalam negeri Kedah ni banyak juga rakyat yang terlibat dalam soal getah dan juga sawit.